Guys, korang nak tahu tak siapa odds yang makin naik untuk jadi Perdana Menteri Malaysia pada PRU 16 akan datang? Bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukannya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau tengok trend politik sekarang, nama yang makin shortening the odds adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini bukan sembang kosong-kosong Ini adalah perkiraan politik aku. Okay, let me explain one by one. First, kita kena tengok keadaan parti politik sekarang. PKR, yes, kita nampak ada ketegangan dalaman dari dulu sampai ke sekarang. Bersatu masih struggle dengan positioning dan survival narrative dan juga perpecahan dalaman. PAS, sekarang pun dah mula ada cakap-cakap perbezaan antara faction ulama' dan juga non-ulama'. Tapi UMNO, kalau kau perhati betul-betul, UMNO sekarang sebenarnya nampak paling stabil. Diorang ni tak banyak drama dalaman yang terbuka, tak ada perang saudara yang jelas kan. Dan for me, in politics kan, stability dalaman tu sebenarnya adalah power lah. So bila parti nampak teratur, rakyat akan rasa macam okay, at least this party can manage the differences. And for me, that's a one very important signal lah. Kedua, momentum pilihan raya negeri. Sekarang ni ada beberapa PRN yang tak semestinya berjalan serentak dengan PRU. Kalau PRU tak dibuat sekali dengan PRN yang dijadualkan lebih awal, parti mana yang akan ada momentum paling kuat sebelum PRU? Okay, kita tengoklah Melaka dengan Johor lah. Dan realitinya UMNO historically kuat di dua negeri ni. Kalau UMNO menang besar di Johor dan Melaka, dia akan masuk PRU dengan satu naratif. Dia akan memberitahu rakyat yang kami dah ada mandat yang jelas di negeri utama. Dan dalam politik, perception is reality. So bila kau ada kemenangan mutlak di negeri-negeri strategik macam ni, engkau akan ada credibility bounce. So media akan push, undi akan rasa lebih semangat dan pengundi atas pagar akan fikir dua kalilah sebelum mengundi. Dan kalau momentum itu berterusan, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi boleh muncul sebagai calon kompromi. Bukan semestinya sebab paling popular, tapi sebab paling stabil. Dan guys, kadang-kadang dalam politik Malaysia ni, yang menang tu bukanlah yang paling kuat, tapi sebenarnya yang paling tersusun. Guys, aku tak kata benda ni confirm jadi tapi kalau kau tengok trend parti yang sedang retak macam tu kan, ada satu parti yang nampak lebih stabil, odds will be changed. So politik ni bukan soal siapa yang paling bising, siapa yang paling rancak. Tidak. Politik ni sebenarnya adalah soal siapa yang paling ready bila peluang datang. Dan on this kali ni aku nampak UMNO yang nampak paling steady dan ready.